بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan hari ini kita dah sampai ke ayat 63 daripada surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Segmen yang sebelum ni Allah SWT uh, mengingatkan kepada golongan yang ingkar ni tentang penciptaan mereka. Jadi Allah SWT tanya direct, iaitu tentang mani yang mereka tumpahkan. Sebab manusia ni wujud dengan pembiakan. Pembiakan tu berlaku dengan sebab wujudnya mani daripada bapa kepada ibu, daripada lelaki kepada perempuan. Uh, jadi tambah pada zaman tu dia tak ada, kita kata, artificial punya insemination, tak ada permanian berandas dan sebagainya. Benda berlaku secara natural. Jadi benda tu mani ditumpahkan. Daripada situ mungkin berlaku uh, mungkin berlaku kehamilan. Jadi daripada situ terbentuk janin dalam perut ibu dan sebagainya, akhirnya lahir sebagai manusia. Jadi Allah SWT tanya soalan, lontarkan soalan kepada yang ingkar ni, kamu sedar tak diri kamu tu asal usulnya daripada mana? Berlaku tu macam mana kamu boleh wujud? Balik sejarah yang, tengok kalau sejarah yang zahir ni, yang kamu sendiri boleh tahu. Kalau kata yang sebelum tu, kalau kita daripada tanah dan sebagainya, benda tu adalah benda yang sejarah silam yang kita tak boleh nak trace. Tapi kalau kepada yang ingkar ni, Allah tanya benda yang setakat yang boleh manusia tahu, iaitu untuk dapat zuriat, dapat anak, memang perlu berlaku pertemuan mani dengan yang dengan apa, telur ataupun ovum di dalam badan ibu. Cuma dia orang masa tu mungkin tak tahu pun kata ada ovum dan sebagainya. Yang pentingnya ada, kita kata, mani ditumpahkan ke dalam jasad wanita. Daripada situ terhasilnya kehamilan. Daripada kehamilan tu akhirnya lahir ke dunia seorang manusia yang lain. Allah tanya, apa yang kamu tumpahkan tu, mani yang kamu tumpahkan tu, kamu boleh buat ke? Tak boleh buat. Okey. Jadi itu satu. Yang kedua, hari ini, dalam segmen hari ini, Allah SWT tanya pula mengenai benda yang lebih kurang sama macam pembiakan manusia ni, iaitu pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pembiakan tumbuh-tumbuhan. Sebab orang Arab bergantung juga dengan tumbuh-tumbuhan, iaitu macam pokok tamar contohnya, untuk sebagai sumber makanan. Pokok kalau dah tua, dah tak berbuah dah semua, jadi nak biarkan macam tu saja ke, ataupun dia akan ada tanam pokok baru? Ha. Jadi bila tanam pokok baru, soalan ni dikemukakan. Jadi bila tanam pokok baru, mereka tahu bahawa proses tu proses yang mereka lalui. Mereka tanam pokok. Ha. Ataupun kalau katalah nak perluaskan lagi ladang, ha, tanam pokok baru. Jadi soalan ni dilontarkan. Afara'aitum ma tahruthun? Sudahkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Maksudnya perhatikan ni apa dia? Renungkanlah.
Ha. Maksudnya apa yang kamu letakkan, benih yang kamu letakkan dalam tanah tu, memanglah kamu tengok nak letak benih tu memang kamu tengok. Tapi maksudnya Tuhan kata kamu renungkan tak keadaan tu. Kamu letak benih, lepas tu mula-mula timbul sikit je. Lepas tu makin besar, makin besar, makin besar. Memanglah dia tengok. Kalau kita kata sebab dia memang nak tengok bahawa pokok tu nanti boleh jadi pokok yang besar dan membuahkan hasil. Tapi yang Quran tarik perhatian ni maknanya sudahkah kamu perhatikan ni maksudnya kamu renungkan, kamu ambil iktibar tak daripada situasi itu. Ha. Sudahkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Ha. Bab iktibar ni kat bahagian mana? Ha. Bahagian soalan kedua ni. Ha. Soalan kedua ni yang bab iktibarnya. Kalau kamu tengok, memang tengok sebab dia nak tengok pokok tu makin besar, makin besar, makin besar supaya kalau katalah pokok tu nampak penyakit ke, dia akan usahakan supaya pokok tu sihat balik, air ke, baja ke, apa ke. Ha. Sebab dia nak pastikan pokok tu hidup dan akhirnya menghasilkan buah. Itu dari segi material lah. Ha. Yang penting kat sini adalah iktibar. Ha. Iktibar tu dia soalan utamanya, angle dia ataupun sudut dia tu apa dia? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang tumbuhkannya atau kamilah yang menumbuhkan? Jadi maknanya contohnya manusia manusia dia letak benih, kemudian satu dua hari tengok ada daun keluar daripada celah tanah tu keluar. Lepas tu dia makin besar, makin besar. Manusia boleh kontrol kan benda tu? Kalau yang lebih jelas lagi adalah macam mana? Letak tiga benih ke, empat benih ke, 10 benih ke, tempat. Atau satu, 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 satu. Ha. Kita tak usah kita ambil banyak, kita ambil dua dulu. Satu. Tu. Katakanlah satu tu, tiba-tiba satu tu selepas satu dua hari naik daun. Yang satu lagi tu tak naik. Tak keluar-keluar. Dia pun duk tinggal kata hari keempat keluar kot. Hari keempat tak keluar juga. Hari kelima tak keluar juga. Hari keenam tak boleh keluar juga. Dia boleh buat apa-apa ke manusia ni? Dia boleh arahkan supaya, engkau pasal apa tak keluar-keluar? Keluarlah. Tak boleh. Sebab dia kena sedar bahawa manusia kena sedar bahawa dia hanya boleh letak benih tapi dia bukannya menumbuhkan. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi angle tu yang uh, difokuskan di dalam ayat ni. Maknanya Allah SWT menarik perhatian mereka untuk iktibar. Kamu dari semasa ke semasa kamu tanam pokok untuk keperluan kamu. Siapa yang tumbuhkan? Okey. Baik. Sekarang ni daripada kecil dia dah jadi besar, 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 membuahkan hasil. Keluar buah elok apa semua. Allah menyatakan, "Lau nasha'u laja'alnahu hutaman." Kalau kami kehendaki, sudah pasti kami akan jadikannya kering. Maksudnya kalau kami kehendaki dia jadi kering, sudah pasti dia akan jadi kering. Kalau kami kehendaki ni maksudnya kalau kami kehendaki uh, pokok tu mati. Jadi maknanya kalau kami kehendaki ni dekat situ je cakap dalam Quran cakap macam tu je. Faham dia apa dia? Kalau kami kehendaki pokok tu mati, sudah pasti kami akan jadikannya kering. Maknanya pasti akan berlaku. Ha, pokok duk elok, tiba-tiba layu. Pokok katakanlah kali pertama dah keluarkan buah. Lepas tu, selepas dah keluarkan buah tu, seminggu lepas tu nampak daun mula kering.
Lepas tu lagi kering. Jadi yang pemilik ni jadi macam mana? Pemilik ni dah mula panik lah. Dah mula terfikir dah, pasal apa lah daun kering ni? Tak cukup air ke? Cari air, letak air. Lepas tu kita kata mungkin baja yang ada pada zaman tu, dia orang cari baja. Cuba letak baja apa semua. Lepas tu kering juga, makin kering, makin kering. Lepas tu mati. Lepas tu kalau kata Allah SWT nak hukum lah, kata contohnya dia bukan mati satu pokok saja. Mati satu kebun. 50 pokok. 50 pokok tu semua kering. Jadi Allah SWT nyatakan kat sini, masa tu kamu apa akan jadi? Lalu kamu termangu kehairanan. Termangu-mangu. Melengung. Heran. Apa dah jadi ni? Dah keluar dah buah ni. Tiba-tiba mati. Kita bubuh ayak pun tak jadi tak? Ha. Nak boleh buat apa? Bolehkah manusia nak kata, pokok, jangan mati. Tak boleh. Jadi, kalau Allah SWT kehendaki mati, mati. Manusia tak boleh nak buat apa. Jadi, bila kamu termangu keheranan tu, masa tu, Allah SWT, bila orang dalam keadaan tu, Allah SWT nyatakan, dia punya, dalam kepala dia tu bermain macam mana. Dia mungkin dia tanya, dia bersembang dengan apa ni anak pinak dia ke, ataupun dia bersembang dengan kawan dia ke, dengan kawan dia hak kebun sebelah ke, contohnya. Tanya apa? Apa dah jadi ni? Contohnya gitu kan. Jadi, inna lamughramun ni, dalam Quran tak sebutlah, sebahagian akan berkata, tuan kebun tu mungkin akan kata. Lepas tu dia 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 bukan cakap seorang-seorang, dia cakap dengan orang lain, yang hak kawan dia pula mungkin kata macam ni. Ha. Jadi dalam Quran tak disebut. Sebahagian akan berkata, sebahagian yang lain akan berkata. Tapi yang itu benda yang dapat difahami. Sebab ini adalah cakap ajuk. Inna lamughramun, cakap ajuk. Bal nahnu mahrumun, satu lagi cakap ajuk. Hmm. Maknanya sebahagian akan kata, bila dah pokok tu semua kering dah, mati je, kita kerugian teruk. Inna lamughramun. Kita ni dah kerugian teruk. Ha. Yang hak seorang kawan dia pula pun geleng kepala juga. Contohnya, geleng kepala. Dia kata, bal nahnu mahrumun. Habis lah. Sememangnya kita dah kehilangan hasil. Habis tak boleh nak buat apa lah. Kita kehilangan hasil lah ni. Ni pokok mati mati belakang. Hmm. Okey. Jadi, dekat sini, Allah SWT nak bagi jadi benda tu mati tu. Nak serta-merta pun boleh. Macam Allah SWT hantarkan taufan ke apa ke, tak kira lah. Kalau kata nak buat secara slow motion, boleh je. Iaitu Allah tak turunkan hujan. Tak turunkan hujan. Sampai berapa lama, habis. Mati pokok. Ha. Nak buat macam mana? Ha. Jadi yang itu Allah SWT peringatkan. Sekali lagi saya sebut, benda ni terutamanya kepada Quraisy. Sebab Quraisy dia mengakui bahawa alam semesta ni ada penciptanya. Dan pencipta itu adalah Allah. Ha. Dia pun mengaku kata benda-benda hak dia yang di luar kuasa dia tu adalah daripada pencipta alam ni. Tuhan semesta alam. Okey, seterusnya, satu lagi yang Allah SWT tarik perhatian kepada mereka ni. Satu perkara yang penting untuk kelangsungan kehidupan adalah air. Kelangsungan kehidupan ni, air ni bukan sahaja penting untuk kita, penting untuk pokok yang nak menghasilkan buah, penting untuk haiwan-haiwan yang kita nak makan dia punya daging dia, ataupun nak dapat susu daripada haiwan-haiwan tu. Jadi air ni adalah faktor penting untuk kelangsungan hidup. Jadi Allah SWT tanya,
Adakah kamu sudah perhatikan air yang kamu minum? Ha, kamu tiap-tiap hari duk minum tak ambil peduli pun. Tak pernah fikir pun. Sekarang ni, cuba kamu fikirkan benda ni. Hmm. Okey, nak fikir dari segi apa? Dari segi sifat air tu kan jernih ke tak jernih? Bukan. Angle dia tu, dari segi angle nak iktibar tu. Sudut pandang untuk nak iktibar tu apa dia? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamu yang turunkannya daripada awan atau kamilah yang menurunkan? Jadi bayangkan lah macam ni ya. Contohnya kalau kita kata dalam keadaan beberapa bulan dah air tak ada. Hujan tak turun. Keadaan pun dah kering kontang teruk. 3-4 bulan dah tak ataupun 3-4 bulan 5-6 bulan tak tak turun hujan. Tiba-tiba datang di atas langit tu, dekat langit tu, awan yang gelap. Awan yang gelap yang kita kata bila awan gelap ni maknanya mengandungi hujan. Tengah duk menunggu-nunggu hujan nak datang ni. Tiba-tiba datang awan. Awan timbul di ufuk. Awan tu pula awan hitam. Maknanya awan yang mengandungi hujan, air hujan. Lepas tu tak turun-turun. Kita tengok dia dah ada jadi dengan sebab awan tu dia jadi keadaan jadi mendung apa semua. Duk tunggulah air ni dah sebab 5-6 bulan dah tak dapat air ni. Duk tunggu nak bagi air tu turun. Duk tengok 1 jam tak turun. 2 jam tak turun. Zaman tu kita tak ada lah jam-jam lagi tapi dia duduk tunggulah tunggu lama dah tak turun-turun juga. Bolehkah kamu sebagai manusia? Jadi Allah SWT tarik perhatian. Kamu sebagai manusia, bolehkah nak bagi dia tu turun? Yang kamu sedang berhajat kepada air tu, air tu dah ada nampak macam di ufuk tu dengan sebab ada awan tu. Bolehkah kamu nak bagi turun? Tak boleh. Kamu hanya menunggu. Kamu hanya menunggu. Siapa yang menurunkan? Hanya Allah SWT yang dapat turunkan. Ha. Baik. Kemudian dah tunggu-tunggu-tunggu. Allah SWT dengan rahmatnya turunkan hujan. Turunkan hujan. Kamu pun simpan air. Zaman sekarang kita tak minum terus lah kan. Sebab kita ada segi asidik dan sebagainya. Zaman tu mana ada ni kan nak minum terus. Minum lah. Ha. Okey. Minum tu. Satu lagi yang tibar yang Allah SWT tarik perhatian. Dengan sebab hujan, air dia masuk dalam tanah, kemudian keluar balik melalui mata air. Ataupun kalau kamu nak terus minum, kamu tahan gitu, minum terus. Letak dalam bekas ke apa, boleh minum. Okey. Boleh minum tu, dalam bahasa Inggerisnya kita kata apa? Drinkable. Boleh minum. Jadi kalau katalah air yang keluar daripada mata air tu, kita ambil, kita minum, tak ada fikir apa-apa. Gong, 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 tu. Jadi Allah SWT kata, sekarang ni, kamu ingat benda tu, kamu boleh buat ke bagi jadi dia tu drinkable? Air yang boleh diminum. Yang itu kamu tak fikirkan pun sebab benda tu benda yang biasa dalam kehidupan kamu. Jadi sekarang ni angle ataupun sudut yang Allah SWT peringatkan ni pada bagaimana kalau katalah air yang kamu perlukan tu Allah jadikan sebagai payau. Sekarang ni air payau ni dekat laut. Ni kalau katalah air yang turun tu payau. Apa kamu nak buat? Apa yang kamu boleh buat? Daripada payau tu bagi jadi drinkable. Hmm. Tak boleh buat apa. Ha.
Jadi kalau kami kehendaki, serta-merta saja kami jadikannya payah. Macam mana pula yang kita kata serta-merta ni datang kat mana pula? Kalau orang yang belajar bahasa Arab yang advance sikit ni sebab dia ja'alna dalam fi'il madhi. Mana dah berlaku pun. Gitu. Serta-merta kami jadikannya payah. Ha, jadi maknanya yang kamu duk dapat air yang kamu minum selesa untuk kamu minum tu, kita kata drinkable tu, itu adalah nikmat Allah SWT. Sebab kalau Allah nak hukum, Allah jadikan dia payau, apa kamu nak buat? Tak boleh nak buat apa? Ha. Jadi sebab itulah, bila mereka dapat air yang selesa untuk nak diminum ni, yang drinkable tu, Allah nyatakan, Falaula tashkurun. Itulah patutnya kamu bersyukur. Maksudnya, bila kamu bersyukur ni, antara lain, kamu renung, dengar apa dengar apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Ha. Seterusnya, satu lagi perkara yang penting dalam kehidupan mereka. Apa dia? Api. Afara'aitumun nara allati turun. Ha. Oh, dalam kita tengok kat sini dalam Al-Quran ada tau perkataan turun. Ha. Ha. Jadi uh, turun maksudnya menyalakan. Ha. Adakah kamu sudah perhatikan api yang kamu nyalakan? Bila kamu nak masak, kamu nyalakan api. Bila kamu bermusafir, waktu malam, kamu nak stop over, kamu nyalakan api. Bila kamu nak bermusafir, tengah malam tu, kalau katalah kamu berjalan waktu malam, kalau di jalan tengah padang pasir waktu siang, cari nahas. Kamu, kalau kamu nak berjalan jauh, kamu akan berjalan waktu malam. Waktu malam, nak redah dalam keadaan gelap gitu saja ke? Tak, kamu akan gunakan api. Bila kamu stop over pun, kamu akan nyalakan api. Lepas tu kamu nak masak, kamu pakai api. Sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan tu? Kamu duk tengok kat api je. Api macam mana boleh jadi api? Kena ada kayu. Kayu tu datang dari mana? Jadi Allah SWT tarik perhatian. Adakah kamu jadikan pokoknya? Atau kamilah yang menjadikan? Kamu nak dapatkan api, kamu nyalakan kayu. Kayu datang dari mana? Kamu boleh buat ke kayu? Tak boleh buat. Pencipta alam inilah, Tuhan semesta alam inilah yang sediakan kayu untuk kamu. Hmm. Jadi Allah SWT kemudian nyatakan, Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikannya sebagai peringatan. Peringatan macam mana? Peringatan api tu, kamu adalah satu yang penting untuk kamu. Kamu perlukan api untuk nak masak. Baik, cuba sentuh tengok api tu. Kalau hebat lagi, tak usah sentuh, letak terus tangan dalam api tu. Kamu nak buat tak? Kamu takkan buat. Pasal apa tak buat? Sebab api akan melecurkan kulit kamu. Api itu panas. Balasan Allah SWT kepada orang yang ingkar di akhirat nanti adalah api. Yang berkali-kali ganda panasnya. Ha.
Jadi kalau kamu terkena sikit tu, kamu rasa panas, patutnya kamu ingat, aku ni boleh ke, kuat ke, kebal ke nak menghadapi api di dalam neraka ni. Ha. Jadi itu yang kita peringatan. Selain daripada dia, Allah SWT jadikan dia juga sebagai daripada rahmatnya, sebagai apa? Bahan kegunaan orang-orang bermusafir. Ha. Disebutkan bahan kegunaan orang-orang musafir ni kerana apa? Kerana Quraisy ni bangsa pedagang. Quraisy bangsa pedagang. Jadi memang dia akan pergi ke negara sebelah Syam sana, ke arah Mediterranean, dia pergi ke belah selatan ke arah Yaman, Oman dan sebagainya. Jadi bukan setakat untuk nak masak, api itu adalah penting, bahan penting dalam mereka bermusafir. Kerana mereka banyak bermusafir pada waktu malam dengan sebab kepanasan kawasan padang pasir. Jadi itu nikmat. Kamu dapat api, jangan duk fikir kata aku yang pandai nyalakan api. Pandai nyalakan api, tak ada berguna pun kepandaian tu kalau bahan bakar tak ada. Kalau tak ada kayu, tak ada. Kayu tu siapa yang bagi? Allah SWT yang jadikan. Ha. Jadi kalau begitu, patutnya kamu ikut apa yang Nabi ajarkan, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi ini asasnya adalah me, men, mengiktiraf Allah SWT sebagai yang maha sempurna. Jadi sebab itulah sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Maksudnya kita akur bahawa Allah SWT itu maha sempurna, tidak terkait dengan apa-apa kekurangan. Jadi kita bersihkan nama Allah SWT daripada dikaitkan dengan sekutu-sekutu. Ha, macam kalau dikatakan, oh Allah, kita sebut nama Allah, sebut Allah tapi dia kata Allah ada anak. Jadi maknanya nama Allah tu telah di apa ni telah di tarnish, kita kata dalam bahasa Inggeris. Uh, telah dikotori dengan dikaitkan dengan benda-benda yang Allah SWT tidak ada kena mengena dengannya. Jadi maknanya bersihkan Allah SWT, iktiraf dia sebagai yang maha sempurna, yang tak ada kekurangan. Jadi fasabbih bismi rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu, dan Tuhan itu maha agung, al-azim, yang bersifat maha agung. Okey, jadi uh, pada pagi ni kita sampai ke akhir segmen ni, iaitu pada ayat nombor 74. Wallahu alam wa bihi taufiq. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqana bi'ibadihi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.